So hidung orang kalau underwater macam babi. Let's go for an alligator. The Cuvier dwarf caiman is the Uji penglihatan anda. Kosong. Cari ular hitam atau alligator. Ianya adalah dalam keluarga buaya. Ia membesar hanya sekitar 40 kaki dan Kat tepi tu dong ada. Dia sampai sini. Dia sombong. Jagi mana dulu. Datanglah dulu. Makan. Oh, pandai-pandai kita. Malulah. Weh, anak kambing. Kecilnya. Tengok ekor. Pegang. Sangat weird. Weird. Kenapa kau? Cuek dia. Hey. Sunflower, tapi cantik. Cantik kan? Ni lagi putih. Damn, son. Cantik kan? Kau sampai cap dia. Wih. Wih. Jangan cerita famous. Kan ni bukan dia punya description. Comel tu. Memang ni ekor dia lagi panjang daripada badan. Ya. Sebab dia nak balance kan dia punya. Orang berani. The Malayan porcupine. So as you can see right now, so dia orang kata berdua laju-laju dan sebab itulah dia punya duri. Porcupine ni sebenarnya nocturnal. Dia aktif waktu malam. So pagi ni dia orang tak nampak pun sebenarnya dia rabun. Jadi kenapa dia aktif waktu ni? Sebabnya dia orang ni kita dah biasakan dengan feeding waktu ni lah. Jadi sebab apa kena ketuk supaya dia orang boleh dengar dan juga bau. So dia punya ketua ni adalah sebenarnya female. Yang female tu adalah dia punya dominant. Jadi kalau macam contoh kan ada ular ni nak attack dia punya kumpulan kan. So macam yang female tu kita boleh survivor. Kalau perasan juga kan dia orang akan duduk tu, lepas tu ekor dia macam baring macam tu kan. Sebabnya ekor dia ni kekuatan dia macam kangaroo. My little pony. Hello. Ambil video, ambil gambar. Alo.